Hai guys, hari ni adalah pagi raya. Kita bersama Ryan. Mana Ryan? Ryan dan juga Raisha. Raisha, hai. Hari ni tema diorang purple. Tunjuk sikit outfit check. Uyo, handsome doh. So guys, kita akan buat aktiviti pertama, iaitu bersalam-salaman di hari raya. And kita akan tengok macam mana sesi salam-salam tahun ni akan berlaku. Sebab 2 tahun lepas sangat mencabar sebab semua orang tak nak mengaku kalah. So hari ni kita tengok adakah semua orang semakin matang atau sebalik. Okay. Aura. Ya, kita Mama. Hai sayang. Cik Syida. Kita orang dah kencing tak dulu. This is my beloved sister. Mana Cuk? Lepas tu dia hantarnya ke rumah depan, kampung depan pula. Raisha. Daddy. Hello. Pak Long. Hello. Raya. So kita tengah menunggu kehadiran Adam Azrin, iaitu abang saya. Sebab dia masih packing duit raya dalam sampul. Saya dah siap dah, sekejap je. Gambar sikit, gambar Pak Long. Ayah Pak Long macam kata kat dia kan. Gambar lah. Makan. Ya, gambar. Guys, kita orang nak buat family photo tapi keadaan sangat panas. Betul Dam? Panas gila tu. Panas tu, ini Malaysia tu. Wait a minute. Lepas tu faham tak macam tengah ada mood aja tiba-tiba ada kereta buruk. Sekarang ni dekat Taipei 45.3 degree C. Ya. Tak. Tak, macam tengah jalan ada mood kan, tiba-tiba ada kereta buruk kat belakang. Tadi tak ada mood nak tengok. Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Meci-meci. Matching ah. Meci-meci. Dia kata dia tambah kereta dia buat something, tapi itulah. Tak cantik. Tak original guys. Dah buat ni satu. Dia punya spoiler. Kanat. Rear diffuser. Depan ada satu. Dah malas aku pusing kereta kau. Sini. Aduh, tak nak dia tengok semua ni. Last line. Ni bukan plan aku doh. And then the last one. Okay, bye. Yeah. One. Please. 2, 3. Dah lagi sekali. Saya dah mati. Nak macam ni pak tiba-tiba tantra. Semua hidup tak pernah gagap weh. Tiba-tiba hari ni lah. Tiba-tiba hari ni. Allah. Saya Selamat Raya ingin mengucapkan Jom. Ambil gambar. selamat Cik. Ni tak gagap pula. Allah. Kakak mi. Cik Syida dah berpeluh dekat sini. Allah, lama cair makeup aku. Tak ada nas. Favorite saya tau. Sedap. Nah. Ni apa-apa je mana Nampak boleh. sedap tak? Alright. Jadi tak ada nas. Ya. Cukup makan 8, 4 senduk nasi ni. Kuih raya ni dia punya kalori banyak. Tapi kita orang tak dapat nak kawal sebab macam sedap. Safia. Oi, kenapa buka tu jom? Alah. Siap ada popcorn. Ni kita rasa popcorn sikit. Allah, terlebih pula. Terima kasih. Allah. Ambil ni. Biar apa dek? Biar dah. Thank you. Okay, betul bila aku cakap suara betul Ray buat pokok tahu. Suara siapa? Suara Rayun. Bunyi ni. Ayah tak ada bunyi. Tak dengar apa. Adik. Dah ya? Fine? On. Dah. Hai guys, kita akan pergi ke second house dengan Opa. Pa. Grandpa, smile. Allah yang satu. Pa, Aimah dah dam. Mana ada? Taklah vape dalam kereta. Betul ke korang? Cuba komen siapa yang vape dalam kereta ni.
Korang yang dalam kereta ni, Subway pa. korang yang dalam kereta ni adalah orang kata something dalam kereta tau. Something dalam kereta. Tak sepatutnya berada dalam kereta. Lepas tu buat velocity. Peganglah poket dia tu. Ha. Wow, amazing. Allah. Gaya apa ni? Hey, Naomi, but you don't have pocket. But you have what? Ribbon. Yeah, you have ribbon. Necklace. And necklace and earrings. And chain. On the chain. Ni. Okay guys, so Ryan akan membakar macam mancis. Kan tu cara. Belah Ryan. Ah. Raisha? Raisha dia macam apa? Tu macam gasing. Malam ni kita main lagi nak? Okay guys, malam ni kita perang. Korang ada tak buat macam? Dah habis. Tak bawa, tak ada. Sekejap, macam gasi dah nak habis. Macam mancis ada lagi. Macam gasi dah nak habis. Ya. Kena beli lah. Tapi dekat kedai ada jual tau. Korang Berapa nanti pieces weh? Weh dekat jual. So lagi info-info ada 60 pieces. Dan dia macam harga dia macam murah gak. So korang boleh beli. Kalau korang berdekatan dengan kamera. kamu ada duit tak? Ada. Ya ke? Saya bawa duit raya saya banyak. Dan tadi saya dapat 2 sampai pada mak saya sebab saya puasa sebulan. Dan saya dapat duit raya. Like and subscribe. Like and Yeah. subscribe. I nak you. Korang tak nak makan lagi ke? Subscribe. So guys, this is our third house. Ini rumah ketiga kita kan? So keadaan taklah sepanas tengah hari tadi. So sekarang kita nak pergi makan bihun sup. And nampak macam sedap. So jom. My favourite tau bihun sup tu. Okay, bye-bye orang belakang. Bye-bye. Kamera ni walaupun kecil menyengat. Okay, bye. Okay. Bye, Shreem. Ada ni. Ya, Aisyah, tak nak. Bagi kereta lain dulu. Kereta ni dah macam misteri dah. Kau tengah bapa ni. Aisyah. Saya balik kat saya. Awak selalu balik kat saya. Apa saya nak balik? Oh, balik ke langit. So, hari ni kita nak pergi beraya day 2 and kita tema biru-biru. Wow. Aura tak cakap hi pun. Semua orang cakap hi kecuali Aura. Biru-biru. Uyo. Sekali dengan heels tau biru. Korang jangan main main. So guys, this is my biru for today. Kita orang kebetulan je sebenarnya. Ni mak saya, baju dah cun dah. Sekali lanyard dengan beg pula warna hijau. Aduh. Wait a minute. Kacau line lah. Jom. So, kita dah sampai rumah pertama. Let's terjah. Lapar ni. Lauk. Cerai sih? Ya, makan sikit. Wow. Macam kenduri kan vibe dia. Sebab ada air sirap. Ni. Sedap. Air sirap. Okay guys, so kita dah tamat raya-raya dekat rumah pertama for today. And sekarang kita nak pergi ke area Batu Korau pula sebab dekat situ ada beberapa rumah yang kita akan pergi. And dekat situ rumah dia macam dekat-dekat tau, macam sebelah-sebelah, berseberangan jalan. And I'm sweating like crazy sebab tadi kita ada photoshoot outside. And rumah akak yang kita orang pergi tadi tu cantik gila, sumpah. Ini adalah macam my inspiration of home juga aku nanti. Sebab rumah dia besar and dia cantik dekat dalam. So, ingat tak makanan yang I makan tadi? Sedap gila. Lebih sedap pada kenduri. Sedap. So now we are going to the next stop. Let's go. Woo! Woo!
Okay, so dekat Batu Korang ni kita ada few houses yang dekat-dekat. Ini adalah rumah pertama yang kita akan pergi. Wow, cool gila tu. Kita orang selalu je nampak mercun tu, tapi tak pernah yang depan mata yang dia betul-betul pasang. Ini macam sambutan kita orang baru parking rumah saudara ni lah. Kan? So macam mana pengalaman? Okay. Mantap. Aduh. Kita sekarang ni tengah raya rumah orang ni. Kau sibuk nak main mercun? Kita layanlah. Nak main mercun ke? Lagipun ni kan raya, kita boleh je main. Takkan tak boleh kan raya kan? Nak main mercun? Main! Tapi kan Abah tak bagi langsung. Kena belanja satu lagu. Lagu tapi kita orang. Lagu Jin. Satu lagu sini. Tak nak. Dia nak nyanyi Okey. lagu. Kita makan dululah. Wow! Woo! Dah habis kau tengok atas. Adik. Dia takut ke? Habis. So this is such a breathtaking view. Wow, cantiknya. So sekarang ni sebenarnya dah pukul 7 and kita orang kena pergi beraya lagi satu rumah atas arahan Datin Sri Nur Azlina Kasim. Kalau ikutkan feeling sebenarnya dah penat dah Nas kan? Sebenarnya tak dah penat apa pun. Dia bukanlah penat, dia macam dah enggak ada mood. Dia mood dah tak ada. Tapi tak apalah. Tapi nak menunggu budak-budak belakang tu sebenarnya. Aura! Ryan! Budak ni kan kalau jatuh longkang tu tak orang cakap apa tu. Dia orang panjat dekat sini. Hai, memang susah tu nak menasihati. Oh yo, padu lah, laju gila. Bye, Dek.